Ramadan lepas, setiap kali beli makanan, hati saya rasa kosong. Saya impikan momen begitu. Tapi Allah belum kurniakan rezeki. Ketika berbuka, hanya saya dan suami. Kami cuba ceria, tapi hati saya sentiasa rasa sunyi. Setiap kali ke tarawih, saya lihat kebahagiaan ibu dan anak. Dalam hati saya hanya mampu berdoa, bila akan giliran saya? Saya cuba rasa gembira, tapi hati ini berat. Membeli baju raya hanya untuk diri sendiri. Terasa hampa tanpa kehadiran si kecil. Tapi semua itu hanya kenangan yang menguatkan saya. Kini Ramadan jauh berbeza. Kami kini lebih bahagia. Sekarang, kami bukan berdua, tapi dah bertiga. InsyaAllah akan ada lagi cahaya mata yang menyusul nanti. Albisina Women's and Children's Specialist Hospital sentiasa berusaha membantu merealisasikan impian saya sekeluarga